Ya kan? Orang Islam ni kuat, payah nak perang dengan orang Islam ni. Itu fakta sejarah moden, sehingga mereka mencetuskan perang dengan orang Islam ni dia kena guna psychological war. Ataupun dipanggil perang psikologi, perang pemikiran. Jadi mereka pun wujudkanlah macam mana nak perang pemikiran dengan orang Islam. Antaranya, saya ada 3 perkara yang saya ingat. Saya dengar ceramah daripada di Pakistan dulu ni, ceramah di atas padang gandum tu, berjuta orang kan. Dia bagi ceramah, saya cukup masuk kepala. Maulana Ihsan namanya. Dia memberi peringatan kepada kita tentang bagaimana musuh-musuh Islam ini sedang bekerja keras untuk merosakkan umat Islam. Termasuklah saiwa-saiwa tu semua dia cakap lah. Di sisi lain kita dengarlah ceramah-ceramah lain pun, kan? Jadi ada tiga dengan untuk mewujudkan saiwa ni, psikologi war ni, perang pemikiran ni, mereka menggunakan 3 senjata. Nombor 1, jauhkan umat Islam daripada sumber dia. Jauh umat Islam daripada Quran, jauh umat Islam daripada hadis Nabi SAW. Itu nombor 1. Sampai-sampai umat Islam dah tak tahu dah Quran, tak tahu dah hadis Nabi pun tak tahu. Nabi pesan apa pun tak tahu. Quran kata apa pun dia tak tahu. Kalau ada pun dia sibuk nak bagi dia baca sedap sopangan Basit Abdul Samad, Mutawali Sya'rawi, tu ya. Kan? Nak tahu apa kata dia tak tahu. Ini berlaku kepada umat Islam. Quran kata apa? Tak tahu. Pertama, senjata pertama mereka. Yang kedua, memisahkan umat Islam daripada, satu, memisahkan daripada sumber. Kedua, memiskinkan umat Islam. Ya. Cara mana nak memiskinkan umat Islam tu? Jajah. Jajah umat Islam. Baik tu kita pun, negara kita pun tak terkecuali daripada dijajah, betul kan? Jadi depa jajah negara-negara Islam ni, dijajah habis semua. Habis semua wilayah Islam 2/3 daripada dunia itu depa jajah ke semua. Perancis menjajah utara Afrika, Spanyol menjajah sebahagian daripadanya, kemudian melarat sampai Filipina. Filipina ni negara Islam kan asalnya. Kemudian British ataupun Inggeris yang menjajah sebahagian daripada negara-negara Islam, termasuklah kita. Portugis pun sama, bertebaran menjajah. Habis dunia Islam ni mereka jajah. Bukan saja jajah, di dalam penjajahan itu mereka menerapkan pemikiran mulhid ini. Ya kan? Mereka menerapkan, memasukkan pemikiran mulhid ini. Apa maksud mulhid? Saya ulang balik tadi. Memecahkan fahaman pemikiran umat Islam, khususnya terhadap sumber, iaitu Quran dengan hadis Nabi SAW. Jadi umat Islam pun berselera habis. Tak tahu sumber, itu nombor 1. Nombor 2, dia berjajah, dia memiskinkan. Macam mana cara dia memiskinkan? Dia rembat habis, dia rembat habis kita punya khazanah apa yang ada, dia rembat habis bang semua. Lepas tu kita nak bangun balik tengah mampu. Bacalah sejarah tuan. Sejarah Belanda terhadap Indonesia. Dia rembat banyaklah. Kan? Kemudian sampai la. Saya suka sejarah Indonesia ni sebab pada saya adalah tarikan dia kan. Sampai la emas di Papua milik Indonesia sebenarnya, milik rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, majoritinya umat Islam, tapi jadi milik Amerika. Sampai la ni, hasil gas, hasil minyak, hasil apa segala hasil tanah Indonesia itu terikat dengan perjanjian yang dibuat oleh penjajah. Semua nak bagi kat mereka. Rakyat Indonesia jadi guna. Jadi sopangan $2. Jadi sopangan $2. Mai pula kita ke Malaysia. Sama. Benda yang sama. Dia rembat kita punya bijih timah, bijih apa marga bijih, saya pun tak tahu bijih-bijih ni. Kan? Dalam sejarah kita, dia rembat habis segala bijih timah, segala bijih besi, segala balak, segala apa saja khazanah alam hak boleh menyebabkan umat ni jadi senang kaya. Rembat habis bang. Cuma tinggal pun ada perjanjian. Dia buat perjanjian minyak, janji dengan apa? Dengan ESO, dengan Exxon, dengan apa marga lagi tu, British dan sebagainya.
Dia berkhidmat gas asli gas. Berkhidmat habis semua dia berbalai. Apa pun tak ada, kita tinggal lah sikit-sikit lagi. Kan? Filipina, dia berkhidmat sama macam tu juga. Lepas tu dia murtadkan orang Filipina. Itu penjajahan Sepanyol. Dia murtadkan orang Filipina itu. Dia buat peraturan, siapa menikah dengan orang Sepanyol, dia bawa mai tentera daripada Sepanyol, siapa orang tempatan mau menikah dengan orang Sepanyol, dapat harta, dapat kebebasan. Dia pakat menikah habis dengan orang Sepanyol. Pada masa tu, sampai-sampai jatuh, tumbang kerajaan Sultan Hasanuddin Zainal Abidin yang terakhir, tumbang. Itu sejarah Filipina. Lepas tu habislah, melarat habis semua kalau kita nak cerita. Termasuklah Saudi. Termasuklah Arab Saudi itu. Sebelum tu bukan nama Arab Saudi. Arab Saudi ni tahun 1928. Ya kan? 1924 jatuh Osmaniyah Turki. 1928 baru wujud Saudi itu. Hasil daripada Saudi itu hasil daripada campur tangan British. Berpakat dengan Saud, Bani Saud. Bani Saud dulu toke kambing je pun. Toke kambing macam saya. Oi, saya pun toke kambing. Ya kan? Bani Saud dulu toke kambing lah. Belah kambing je pun, tak ada apa pun. Kan? Tapi ada rancangan British lonjak dia naik pakat pula dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab Hijaz pada masa itu dipenuhi oleh orang alim. Alim sama ada dalamnya, luar mai kan masa duk tumpu Makkah Madinah tu. Jadi orang alim banyak, ilmu terbuka, majlis ilmu terbuka luas pada ketika itu. Jadi lagu mana nak buat ni, nak menyeleweng, aku ni jadi ceramah pula ni apa? Mana dia adik dah faham. Ya. Macam mana nak buat ni, nak selesai masalah ni, nak pergi perang lagu tu, jenuh je lah pasal orang alim banyak ni. Dia nak buat. Pakatlah dengan Muhammad bin Abdul Wahab tu. Muhammad Abdul Wahab dah bagi fatwa, hak ni haram, hak ni bid'ah, hak ni lagu tu, hak ni lagu dia lah Muhammad bin Abdul Wahab tu. Dia mengekstrimkan ajaran Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pun tak ekstrim, orang mana tak ekstrim Ibn Taymiyah ni. Ibn Taymiyah ni dia keluar ijtihad dia. Kan? Tapi Muhammad Abdul Wahab ni dia ekstrimkan ajaran itu. Sampai sebahagian daripada orang-orang Islam di Madinah, di Makkah, di Madinah tu dia bunuh buang pasal apa? Bid'ah. Buat ajar bid'ah, buat ajar syirik. Macam-macam lah alasan dia. Lepas tu daripada sebelum tu dia sekongkol dulu, dia sekongkol dengan sokongan British kan. Awalnya nak membantu kerajaan Hijaz, nak membantu Osmaniyah, tapi dikhianati. Sebab yang mengkhianatinya itu adalah British di belakang depa. Dia khianat. British pun berjanji akan bagi kat depa hang jadi raja Saud, hang kalau ni hang kami hang jadi raja lah. Kan? Hang pula jadi mufti. Apa nama? Jadi Muhammad bin Abdul Wahab jadi mufti. Janji-janji bagi depa. Kan? Lepas tu bila dah jatuh Osmaniyah 4 tahun kemudian depa pun memerangi Hijaz. Kan? Saud campur dengan Saud kambing tadi. Kita panggil Saud kambing lah. Saud kambing tu campur dengan Muhammad bin Abdul Wahab ni kan, yang keluar fatwa yang bukan-bukan, depa serang Hijaz. Jatuhlah Hijaz. Depa serang musim haji. Orang duk kalang kabut nak buat haji. Kemudian satu, nombor dua, bukan bulan-bulan berperang. Ya kan? Jadi bukan musim-musim bulan. Orang Islam ni dia ada kaedah. Kalau bukan bulan perang, kami duk perang tak tawan. Itu kaedah orang Islam. Mereka ambil kesempatan masa itulah bunuh orang buat kerja haji, bunuh ulama'-ulama' dan sebagainya. Sehingga tumbanglah kerajaan Hijaz. Mereka pun bentuk kerajaan dengan nama Arab Saudi. 1928. Itu ceritanya. Kan? Lepas tu kan jadi tak tahu lah habis. Tak padan dengan kononnya akidah Wahabi, kononnya tak mau syirik, tak mau apa. Tu yang duk minum arak, kedarah lah ni arak. Kita pergi Mekah dengan Madinah, turun di Jeddah, naik bas pergi ke Mekah, naik bas pergi ke Madinah. Kita tak nampak lah tuan-tuan. Cuba pergi Riyadh. Saya pergi belakang dah Riyadh, saya pergi. Kata pindah, saya berjalan lah kan. Jeddah tu pun. Kan? Pasal kita dekat airport naik bas je. Cuba hang keluar pergi duduk di Jeddah tu mah minggu. Hang boleh tahu lah. Dia minum arak, mabuk jalan, terguling tidur jalan Arab sopangan tu ya. Sopangan mabuk todi kot Tamil Nadu. Nah, macam tu.
Kan? Ni main pula apa budaya apa marah macam-macam. Nak abang kata jahanam habis lah. Saiwa itu berjaya nak abang tu ya. Habis negara-negara umat Islam, semua saiwa itu berjaya. Psikologi war itu. Itu yang kedua. Jadi balik kepada tadi, memiskinkan tadi. Rakyat jadi miskin. Bila masyarakat umat Islam jadi miskin, mereka sogok dengan hiburan. Itu yang ketiga. Senjata yang ketiga. Dalam saiwa ni, senjata yang ketiga. The third weapons is sogok dengan hiburan. Manusia ni bila sogok dengan hiburan. Hiburan apa? Bola. Itu antara lah. Kan? Saya tak tahulah, saya biasa duduk di Amsterdam, Netherlands saya biasa duduk. Saya biasa duduk di Afrika, Tunisia, Morocco ni saya biasa sangat lah. Saya biasa duduk di South Africa, saya biasa duduk di rata-rata sebelah sana lah kan. Daripada pagi sampai malam, sampai pagi balik sembang bola. Lepas tak ada sembang bab akidah kita macam mana, ibadah kita tak ada. Sembang bola ya. Kalau nak sembang akidah ibadah ni kena pergi duduk masjid. Kan? Duduklah masjid bolehlah dengar. Kalau kata duduk sembang di kedai kopi sambil minum sambil makan ni, termasuklah sembang di rumah-rumah ni, cerita bola. Tak ada cerita lain. Itu contoh. Lah dak kuat. Pi tengok kalau tak percaya saya kata. Janganlah pergi duduk masjid tu nak dengar orang sembang bola. Mungkinlah lepas tak sembang bola di masjid tu, tapi keluar dari masjid lagi sembang bola pula dah. Buat ni. Itu yang kata entertainment, hiburan. Jadi masyarakat dia hiburan gitu. Macam-macam lah hiburan disogok dengan filmnya, dengan apanya, begitu begini. Sampai umat Islam ni, orang panggil apa ya, terpisahlah daripada prinsip sebenar agama yang kita sebut tadi. Prinsip sebenar agama terpisahlah. Kan? Sumber Quran hadis dia tak faham dah. Kemudian dalam masa yang sama miskin pula, susah. Nak kena fikir kerja buat tu, kerja buat ni, duit begitu, duit begini, cari mana. Dan dalam masa sama macam mana nak lepas daripada serabut ni, berhibur. Itulah yang terjadi kepada umat manusia sampai lala ni.